Kalau orang kat luar sana sibuk nak tangkap orang Kelantan, tapi kita nak cari orang Kelantan, kita nak bagi duit raya. So, jom kita terjah tim kita mana yang okay, Kelantan wah. Let's go. Orang Kelantan sekarang orang nak tangkap. Tapi kali ni kita nak cari orang Kelantan, kita nak bagi duit raya. Cepat. Nak mengaku ke tanah ni anda orang Kelantan ni? Okay, ada duit raya. Berminat ke tidak? Berminat ke aku? Siapa tak suka duit? Okay, dalam ni ada RM3, ada RM5, ada RM10. Berminat yang mana? 10 dia kena pilih satu je. Tapi kita bukan terus bagi macam tu. Cik Noh kena buat satu benda. Okay, Cik Noh kena rate 3-1 group dekat Google sekarang. Boleh? Okay, mesin dia tunjuk sikit kamera. Mantap. Okay, post. Boleh. Mantap. Dah selesai review. Syarikat sendiri bekerja. Okay. So, untuk Cik Noh boleh pilih. Jangan lupa baca bismillah. Okay. Ni rezeki Cik Noh, kita tak tahu berapa dia akan dapat. Okay, silakan. Tengah. Oh, yang tengah. Ada bas. Okay. Close up sikit. Kena buka sekarang ke? Buka. Nanti. Weh. Memang sangat berbaloi. Thank you, Triwan. Nak dapat duit raya dengan Triwan, dia kena buat apa? Kena buka Google Review dan review sekarang bagi yang 5 star punya. So korang nak dapat maklumat lebih lanjut ataupun nak tengok konten kita lagi best atau nak tahu Triwan dekat mana, buat kontes apa lagi, korang kena follow Rumah Hijau kita sekarang. Link dekat bio.